Hai semua, Assalamualaikum. Jom tengok Cik Nom nak share resepi viral yang ramai minta Cik Nom buat, iaitu salted caramel cornflakes. Dia punya viral tu asyik lah duk lalu-lalang dekat wall. Kombinasi salted caramel yang berlemak masin dengan rangup daripada cornflakes tu memang boleh habis sebalang tak perasan makan. Sesuai sangat untuk buat kudapan sambil tengok TV ke, tak payah popcorn dah. Atau juga untuk hidangan hari raya nanti. Asyik buat cornflake madu je, tukarlah pula tahun ni. Ada beberapa tips penting dalam video ni, antaranya cara nak elak sos karamel merecik bila kita tengah masak, cara untuk mudah kita gaul sebati sos salted caramel dengan cornflakes, juga tips untuk dapatkan hasil yang rangup dan tahan lama bila simpan. Tapi boleh ke simpan lama? Yang penting bahan-bahan pun mudah dan cara nak buatnya tak susah mana pun. Dah ready ke? Jom mula. Cik Nom akan guna Anchor Pure Butter, diperbuat daripada 100% susu lembu tulen New Zealand, tekstur yang licin, berkrim dan penuh rasa mentega, sesuai untuk resepi sweet ataupun savory. Hasil kaji selidik, 99% daripada chef bersetuju mereka lebih suka aroma dan rasanya. Korang boleh pilih nak guna yang salted atau unsalted. Kalau guna unsalted tu, lebihkanlah sikit garam untuk rasa masin berlemak karamel nanti. Potong pada cube kecil dan biar lembut pada suhu bilik. Gula pula, Cik Nom akan combine dua jenis gula. Ni pun rahsia penting. 75 gram gula perang dan juga 75 gram gula putih. Campuran dua gula ni akan beri warna yang cantik dan rasa toffee yang lebih sedap. Kita perlukan 200 gram cornflakes. Boleh guna jenis mana yang korang suka. Ada yang tebal, ada yang nipis macam ni. Cik Nom nasihatkan, kalau first time cuba, buatlah satu adunan dulu. Dah siap timbang, tuang atas baking tray. Nak lapik kertas pun boleh, tak nak pun boleh. Lepas tu, ratakan macam ni. Nanti kita akan panaskan sekejap dalam oven, suhu 150 ke 160 Celsius, masa lebih kurang 5 ke 7 minit. Jangan lama sangat. Langkah ni penting supaya nanti cornflake lebih garing dan serak karamel dengan lebih baik. Ni Anchor Dairy Whipping Cream, sukat 120 ml. Bila masak nanti jangan tuang sejuk-sejuk, kita perlu panaskan sikit sampai suam. Guna microwave je, senang. Okey, dah ready semua bahan-bahan, termasuk ni ada garam dan esen vanila. Sebab gula karamel ni sensitif dengan suhu dan masa, jadi bahan semua kena susun siap-siap dekat tepi. Kuali wajib guna yang tebal. Kalau nipis, nanti gula tu cepat sangat hangus kat tepi, susah kita nak kawal. Rasa pahit pula nanti. Masukkan kedua-dua jenis gula dalam kuali dan hidupkan api sederhana perlahan. Jangan kacau dulu. Tunggu sampai gula cair perlahan-lahan. Baru goyang-goyangkan nanti pan kita tu. Bila nampak gula dekat tepi dah mula cair nak perang, baru ambil senduk kayu dan perlahan-lahan kacau dari tepi ke tengah. Kita nak bagi karamel tu masak sekata. Tak nak kacau pun boleh, tapi kena pastikan kuali tu goyang sekata. Masa ni kena hati-hati ya, gula memang panas. Senang melecur kalau terkena tangan. Bila gula dah sepenuhnya cair dan jadi kepirangan, Cik Nom nak masukkan butter yang dah lembut pada suhu bilik tadi. Cepat-cepat kacau. Butter akan berbuih sebab reaksi ada kandungan air dalam tu kan. Tapi jangan risau, kita terus kacau sampai adunan nampak pekat dan sebati. Ada minyak tepi sikit-sikit tu tak apa. Tuang Anchor Dairy Whipping Cream perlahan-lahan sambil kacau.
Sebab dah suam tadi, jadi reaksi bila kena gula panas taklah mericik-ricik dan jadi berketul. Kacau-kacau sampai dapat tekstur yang licin. Bila dah sebati, boleh tambah setengah ke 1 sudu kecil garam. Ikut cita rasa masin yang anda suka. Esen vanila 1 sudu kecil untuk lebih wangi. Bila dah puas hati dengan teksturnya, tutup api, biarkan suhu turun sikit dalam 1 ke 2 minit, tapi masih panas, masih cair sebelum gaul. Tuang sos karamel perlahan-lahan sambil pusing merata. Gaulkan sos karamel yang panas-panas ni dengan cornflake yang masih juga suam panas daripada oven. Kacau dalam mangkuk yang besar. Jangan tuang setempat, kita nak elak bergumpal bila kacau nanti. Cornflakes yang masih suam akan buatkan karamel ni mudah bergaul dan melekat lebih sekata. Gunakan kaedah kaut balik ataupun kaut daripada bawah, tarik ke atas biar berderai dan semua cornflakes ni bersalut dengan sempurna. Proses ni juga bantu untuk sejukkan salutan cornflakes jadi rangup tu kekal lebih lama, tak lemau lah nanti. Cik Nam suka buat 2 cara. Satu, kita cedok sikit salted caramel cornflake ni dalam paper cup yang kita dah susun atas loyang. Cara macam ni sesuai nak hidang untuk raya. Lepas tu kita bakar lagi dalam oven suhu 160 darjah Celsius selama 5 ke 10 minit. Tujuan dia kita nak bagi rangup dan karamel tu melekat elok. Dah siap bakar, keluar dan sejukkan. Bila siap bakar, sejukkan dan terus simpan dalam bekas kedap udara. Cara yang kedua, Cik Nam ratakan atas baking tray je. Lepas tu, kalau nak boleh juga bakar sekejap dengan suhu yang sama. Hasilnya lebih rangup. Tak nak bakar pun tak apa. Cik Nam kadang-kadang letak silika gel sikit dalam balang. Nak pastikan biskut ni tahan lama lah, tak lemau. Yang ni boleh simpan dalam balang terus. Memang syok dapat kunyah sambil tengok TV. Bila tetamu datang beraya pun, menarik untuk hidang. Rasa yang cukup rangup, lemak manis karamel, ada rasa masin yang buat kita tak boleh berhenti makan. Okey, dah siap salted caramel cornflakes kita. Senang je kan? Selamat mencuba semua dan terima kasih sebab sudi tengok video Cik Nam hari ini. Jumpa lagi. Bye.